Sekejap. Mana ni duduk satu kampung ke ni? Ni untuk satu kampung. Kalau yang original 4 kali ganda besar dalam 600 atau 700 kompeni. Yang ni contoh 600 ni 700. Subscribe, like, comment and share. Salam ceria semua. Selamat datang dan bertemu kembali dalam channel Mas Ran. Kita teruskan percutian kita di Kuching, Sarawak. Di hari pertama ni kita terus pergi ke Kampung Budaya Sarawak. Perjalanan kita daripada Bandar Kuching lebih kurang 40 km. Kampung Budaya Sarawak ni terletak di bawah kaki Gunung Setubong. Okey, kita pun dah sampai. Sambung nanti. tu agaknya dia tak blotek dalam kapal terbang tadi. Tak masuk angin. Kalau dia kalah, turun sini. Pasal tu. Compression sock. Keping 80. Pasang 80. Dia buka mati dah. Sampai takut orang kaya tu lah. Jalan je kan. Ada. Tangga itu. Ini tangga kereta sorong. Sorry lah Mama. After the harvest season as a form of entertainment to the guests of the dongkap. The movement of dancers with outstretched hands indicates the movement of an eagle.
the people of the coast or the Melanau? So let us tell you a little bit about the Melanau. The Melanau accounting for 5.7% of the state population, mostly found throughout the coastal region of Sarawak. Poisonous darts as it goes foraging in deep forest searching for its prey. The dance is a lively representation of the Orang Ulu hunting culture and usually performed with a little touch of comical flair. See if you enjoy this one, ladies and gentlemen, from the sumpit ni. Balon ni nak disumpit dia. Balon nak disumpit dia. Apa atas tu dia?
Thanks.
Iya. Bawah tidak ada orang dah. Kau jangan nak gini. Sampai kita Sarawak ah.
Naik situ lah. Naik tu lah. Ni apa? Mari. Adik mana adik? Dia. Mana ada? Mama boleh ke? Tak. Bagi Oh, dia bapak tukar baju depan. dah. Bapaknya buat apa bapaknya? Dia pergi Melaka mah tu. Oi, kau pergi berjalan. Oi, kau pergi Melaka ya? Weh, kau tengok mama nak naik apa? Kau tengok mama nak naik apa? Malam? Tak, bukan. Sama. 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 Belum lagi malam. Sama. Kau jangan tanya malam sana. Tak sangka Mama boleh makan nasi Sarawak. Okey, Kita naik. selamat mendaki. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bagi mak kau naik. Matikan dulu. Bagi abang pegang. Tak goyang pun, tak boleh pun. Abang. Tu dia nyaut je. Aduh, tak. Tengok muka. Tengok muka. Apa pasal kau goyang? Keluar. Oh, carrier. Best ah. Mak duduk atas, mak. Atas ada burung. Apa ya? Weh, bocor. Kampung dengan suara tu tak mana. Lagi-lagi ada sekali. Kau. Ha. Right. Right. Sedih right. Oh. Tebu. Macam tebu. Macam tebu lah. Macam ni juga. Tak tahulah. Dia keluar, air keluar kat situ. Oh. Batang dia ni. Batang dia tu untuk dia extract apa? Itu tengkorak musuh bukan ahli keluarga atau saudara tak. Oh, di atas. Jadi mereka dulu ni kan hunter, pemburu kepala juga lah, sebagai simbol pertahanan dan simbol keberanian. Jadi bila dia dah bertarung dengan musuh dia, kalau dia mati kepala itu dibawa balik, dijadikan sebagai trofi lah. Nah, jadi di rumah sebenar banyak lah. Nah, ini sini kita ada dua, yang dari 180 tahun lalu lah, dibawa ke sini tahun 80-an. Yang di rumah sebenar dia penuh, ada beratus. Jadi kalau dia orang duduk, kepala yang dah tamak tu dia akan gantung di tempat yang duduk tu lah. Nah, jadi kalau yang baru dia akan simpan atas ni sebab dia perlu keringkan yang baru tu. Keringkan dia sampai dia punya isi digantung semua lah. Dan sampailah jadi hunter ni juga kadang dia simbol pertahanan juga lah. Macam daripada tanah mereka untuk dicuri, dikongkol oleh suku kaum lain. Jadi mereka pertahankan tanah mereka lah. Jadi itu simbol kekuatan mereka. Jadi tempat api ni tadi kegunaan dia selain itu Tidak benar. dia pun provide api untuk satu kampung, untuk
rumah panjang juga lah. Jadi siapa-siapa yang perlukan api, dia boleh datang ke sini lah untuk ambil api itu, untuk masak, apa aktiviti lah. Jadi bara dia tuh, boleh dibawa ke tempat lain. Oke. Dulu. Jambu. Ni jambu apa? Jambu boy. Jambu mawar. Memang panggil dia situ lah mak agaknya. Memang tangga dia macam ni. Kita pergi mana ya tangga dia macam ni? Dari sini, dari sini. Dari mana? Tak bisa. Mama di sana. Tak bisa. Dari sini. Dah. Apa yang jatuhnya? Handphone. Handphone ni kenapa? Ha. Ni mama. Mama. Dah tengok kan betul. Tak boleh. Kipoci. Ha? Kipoci. Belum keluar lagi. Ni mak. Memang semula. Apa yang punya? Tengok ada tinggal ni. Mana? Ada. Ya. Ada. Kipoci kat dalam apa? Dalam apa? Panas. Tadi agak-agak ada. Dia buat. Dia berbuai. Bawa kain lah. Makan. Ambil ya. Dia buat sempit. Buat lubang dia. Min, kan ni. Dia tak masak. Part shooting. Oh. Ada tapi dah rehat dah ni. Air jernih. Susah nak jumpa air jernih kan. Oh. Cepat bukaan dia. Sang waktu
kita. Ôi, con bây giờ vô ta ta. Đây, bà bác ra đi. Để bà bác ra đi. Để bà bác ra đi. Oh, kat luar sana. Semua Sini. kat luar. Dah siap? Ada yang ada sana? Yang ini tepung beras, tak kelapa parut gula dan juga minyak. Dengan yang ini, yang itu tepung susu kukus. Yang ini urung dino goreng. Ini kita jual RM5 untuk 6 pieces dan yang ini yang 4 pieces RM5. Mana? Sekejap. Kue ini kat luar tak dijual. Itulah dah datang sini kan. Ya, kena cuba. Rugi tak Tak kira. Kena cuba macam mana pun. Kalau tak cuba tu Yang tadi belakang tu apa? Mana? Yang belakang tu apa? Yang ni kan? Dia berambil makan. itu pulut juga. Berasal pulut juga Yang ini Cuba aku. Oh. Buat rantai. Nak. Okey. Buah okey kebun. Kebun buah. kebun. Good. Oh, dia ditanam besar. Mana? Oh. Assalamualaikum. dah 3 tahun dah salam. 2009 sampai 2012 Dulu buka tak payah. dah minta konsensi nolak. Minta balik kena pindah lama. Kena ayah kami sihat. Sibuk tak ya? Dia dah cakap. Dia tinggal bercakap, betul ke? Tu Cakap tu. kelakar sawak. Kelakar. Borak. Cantik. Orang sini ke? Johor. Tak mahu kan? Yang tu lah terbaloi tu. Sedap berbaloi. Tok dah masak Nah, sikit. makan panas-panas. dua Sikit lagi. sikit. Kami bagi duitnya dulu. Oh, tu 10 banyak tu. Dapat kita. Islam dengan Kristen lah. Melayu. Melanau memang. Ni memang orang asal lah. Nak. Sebab tengok tadi pakaian dia macam orang Melayu kan. Tu yang ingatkan memang asalnya. Boleh balik.
Balik lewat lah. Tak payah nak ni. Tahu tak boleh ke? Tapi tak tahu. Boleh balik tapi tak boleh balik awal. Takut abang dia. Ha? Kita takut abang dia. Abang cakap. Dia cantik dia punya ni. Tiang dia. Dia pakai patah pokok tu. Apa yang kita buat ni kita memang dulu. Kau teman tak ni. Boleh naik atas dulu. Kita Ha. Ha? Bukan masuk tanda kat tengah. Ha, iyalah. Tapi dia tengah luar rumah. Tanda orang masuk, bang. Buat tamu sebelah sana. Siapa? Kan dia kat Apa? pihak. Samra. Orang Tanjung. Kan dia kena tengah kan? Mira. Kita datang. Mira. Dia kat tengah lah. Kau nak hang turun belah tu. Dia tak tengah tapi dia depan lah. Turun belah tu guna kayu balok oh. Hanya mana? Oh dia mana tak nak? Tak dia orang biji. Itu kan. Ada apa? Ada dia. Itu saya tak mah. Tak naik lah. Saya dah mau tak naik. Kau tengok dia dah banyak. Kita buat rumah kerja yang kita turun. Oh, dia Cara orang mati tadi. ada joget tadi kan? Dia saya. Kau ada joget di sini. Makan lagi. Tu makan lagi. Kakak. Kat naik atas. Kau nak naik? Tak nak. Jalan. Yang contoh dia contohnya one family like that. Kat belakang tu dapur. Unit yang atas kita ada 2 more level, wedding ceremony, dia bopok ni di situ. Nanti you pandai naik, tu tak pandai, tuan kali duduk-duduk kaki silang-silang. Oh. The staircase very small, not bigger. Oh, dia tak ada. Tak ada. Nak naik botol air tu simpan dekat tepi, senang nak naik okey Okey. tu nanti layan. Mana ni duduk satu kampung ke sini? Ni untuk satu kampung. Kalau yang original 4 kali ganda besar dalam 600 atau 700 komplit. Yang ni contoh dia. 600 ni 700. Ni muat dalam 200 kalau sebetul. 4 kali ganda besar dalam 600 atau 700 komplit. Itu kebanyakan Muslim. ahli keluarga lah. Muslim, Kristian, pagan. Oh, campur juga. Disebabkan contoh satu bilik macam ni, satu family, yang satu family, yang satu family. Maksudnya ke dapur kongsi. Dapur kat belakang. Buat kongsi lah. Yang Muslim masak sendiri, Oh, ya. Kristian tak campur juga. Oh. Kalau sebetul kan satu pintu ni macam rumah Liban. Ha? Ni untuk satu keluarga, ya. kat sebelah tu untuk satu keluarga macam tu. Oh. Nak naik? Tadi you start wedding ceremony. Cuma agak blessing ni kita buat blessing. Nanti pandai naik, turun tak pandai. Okey naik dan turun nanti gaya. Ya, pasal tu. Nanti silang-silang ataupun pakai turun. Nak naik? Dia orang nak buat lantai di senjata ada lasar. Dia buat jalan-jalan macam ni. Tak payah. Kena Kalau halus. tu datang nak sedang orang pakai panas kat situ dan panas kat bawah. Dia boleh masak panas. Oh. Dia orang buat kenduri kat semua kat atas ni. Oh, ada lagi. Ada lagi atas ni. Oh, tak pergi naik.
Yalah. Cuma satu. Kayu apa ni pakai? Banyak kan kita pakai kejadian pada kat Oh, okey. Langkah kita pakai bidang. Dedek. Hello, Assalamualaikum. Kalau nak naik atas, payung ataupun botol air. Barang kena tinggal. Nanti kan takut nak turun tu. Senang kalau you tak pandai turun, you boleh pegang dekat kayu. Naik okey. Nak turun tu dia gayat sikit. Dia dah pakai laman boleh nak. Si tak boleh nak. Boleh. Tak, yang pegang-pegang barang nak turun tu Dia dah halus tu. anak dah sudah apa? Ada tempat Macam ni floor ni untuk bilik-bilik. Ni untuk Sebab- kantin dan Liverpool semua. lepas tu ada Tapi kalau dalam badan anda tu ada boleh tengok. Pantang aja lah. tu apa? Menarik tak? Tu. Kejauh juga. Oh. Yang kopi tu. Cucu manis. Oh. Ha? Nak ambil gambar apa? Gambar macam mana nak tekan? Sekejap lagi dia lompat semua. Tak boleh lama. Boleh. Dia boleh tu. Ha. Kakak tak payah. Boleh. Oh, terima kasih. Ha, tak pernah buat lagi. Tang ni bagi ada suka ada.
itu rada Oh, Sarawak. lada. Rada Sarawak hitam putih dari satu pokok. Buah yang serupa, proses yang buat hitam atau putih. Tak ada pokok hitam, tak ada pokok putih. Buah yang serupa, proses yang buat hitam putih. Oh, baru jadi lada hitam, lada putih. Asal dia. Ni asal dia. Oh. Kalau orang kita makan berulam. Betul. Oh. I swear. Buah lada yang masak itu dipetik turun dan dikeringkannya, dapat lada hitam. Baju Sarawak. Awak tepi. Oh, dalam ada kain ni.